Jika anda tergolong daripada 3 golongan ni, anda patut simpan emas. Nak tahu 3 golongan ni? Tengok video sampai habis dan share untuk rujukan akan datang. Golongan yang pertama iaitu usahawan. Selalunya pendapatan usahawan ni tidak tetap dan bergantung kepada keadaan ekonomi. Sebab itulah ramai usahawan mula tukarkan keuntungan bisnes ke dalam bentuk emas. Bila mereka perlukan duit untuk buat pusingan modal bisnes, mereka akan pajak emas untuk dapatkan duit untuk buat pusingan modal bisnes. Bila dapat saja keuntungan daripada bisnes, mereka tebus balik emas daripada arwah. Golongan yang kedua, golongan profesional yang berpendapatan tinggi seperti doktor, jurutera, pengurus dan eksekutif. Apabila berpendapatan semakin besar, simpanan juga semakin banyak. So, sebahagian simpanan tukarkanlah ke dalam bentuk emas sebagai aset jangka panjang bagi melindungi nilai duit anda dalam jangka masa panjang. Golongan yang ketiga pula iaitu mereka yang hampir bersara ataupun sudah pun bersara. Pada peringkat ni, matlamat kewangan biasanya bukan lagi mengejar pulangan tinggi, tetapi menjaga nilai harta yang telah dikumpul sepanjang hayat. Emas ni boleh jadikan satu aset yang mudah dicairkan apabila diperlukan dan berpotensi membantu mengekalkan kuasa beli dalam jangka panjang. Fokus kewangan juga berubah. Bukan lagi semata-mata mencari keuntungan, tetapi melindungi kekayaan. Jika anda hari ini ingin mengalihkan sebahagian duit simpanan jangka masa panjang anda ke dalam bentuk emas, boleh isi borang sign up ataupun boleh rujuk pin video di profil. Untuk 5 langkah mudah, mulakan simpanan emas di Public Good. Kemudian, saya akan guide tuan-puan dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk tuan-puan.